buka gate one by one. Macam kita dalam prison betul lah. Sebiji lah. So macam wah. Okay. Dah masuk kelas kan. Macam masa tu zikir je lah. Tak stop. Zikir, ya Allah, kemudahkanlah. Ya Allah, takut lah. Macam mana lah orang-orang ni kan. Tantah kita kena bully ke apa kan. So masa tu tak expect lah berapa orang. Biasalah. Kan, Cookie kena mopping kan. Bagi bersih tempat tu. Guna kelorok je, jangan risau. Kelorok tu macam pembasmi kuman, dalam masa yang sama memberikan haruman bau je. Macam itulah. So bila dah masuk tu, Alhamdulillah, masa masuk tu, apalah perasaan anda bila kena ke pintu Ustazah kan? Perasaan dia adalah macam cuma kita tak kena gari lah. Cuma dia macam mana tau, dia macam satu perasaan yang macam, oh macam gini rupanya prisoner kalau masuk. Macam tu. So ada satu tak masa yang first time tu kan, there's this, dorang ada satu budak ni dia pakai baju purple. Baju purple?